to my channel. Okay, hari ni Hasha nak packing barang untuk pergi hospital besok. Besok Rizky ada appointment untuk buat biopsi kulit. Sebab kulit dia ada macam bintik-bintik. Jadinya doktor nak confirm kalau apa puncanya. Doktor suspect dia kata berwarna. Jadinya besok kita biopsi lah. Okay, tapi disebabkan biopsi ni dia minor sahaja, minor surgery, jadi dia tak perlu bermalam. Jadi dia kena duduk daycare. Daycare ni apa yang Aisyah baca lah melalui research Aisyah. Dia kena warden juga tapi tak bermalam. Dia masuk pagi balik petang. Jadinya jomlah packing barang Rizky sama-sama. Jadinya Aisyah akan guna beg ni yang besar gedabak ni daripada Princeton. Jadi jomlah kita packing barang Rizky ke hospital. Video ni juga boleh jadi macam rujukan untuk mak-mak yang first time akan bawa anak pergi daycare hospital tu. Aisyah ni pun first time, jadi Aisyah banyak buat research, tanya ChatGPT. Jadi mungkin at the end of the video kalau ada apa yang nak kena tambah ke, apa yang nak kena kurang ke, Aisyah akan update balik lah. Cuma yang ni buat sementara ni, yang ni je lah yang orang kata ada. Jadi jomlah kita memasuki part mengemas. Okey, benda pertama Aisyah akan bawa adalah changing mat ni. Dia dapat free gift, beli beg dapat free gift ni. Jadi ni penting juga. Yang kedua yang ni. Yang ni ada bedung, ada nursing cover dengan bib. Jadi masuk dalam beg. The important is Pampers. Aisyah bawa 8 keping sahaja. Kalau nak bawa lebih pun okey. Yang ni dalaman dia dah sekarang dia nampak sempit. Tapi sebab dia besar, kita boleh sumbat lagi. Okey. Baju tidur lengan panjang Aisyah bawa 2. Baju tidur lengan pendek Aisyah bawa 2 juga. Lepas tu ni kira macam baju basahan Aisyah bawa 2. Napkin of course bawa 2 juga. Ni handkerchief bawa spare. Nanti akan ada lagi 1 letak dalam handbag. Yang ni kain tuala. Kemudian dia punya apa nama dia? Macam beg ubat lah. Dalam ni ada termometer, ada nasal spray, ada minyak angin. Lepas tu ni tempat tarik hingus tu. Cold fever, yang patch batuk. Lepas tu mosquito patch. Jadi ni kita letak je. Macam gini. Jadi dalaman dia dah macam gini. Okay. Untuk bahagian tepi belah sini, Aisyah letak kipas. Kipas pun penting. Jadi pastikan kipas tu dah 100%. Okay. Lagi sebelah ni pula, Aisyah letak wet wipes dia. Wet wipe pun penting. Untuk bahagian sini, poket depan sekali ni dia ada poket, hidden pocket. Aisyah letak buku, orang kata buku kesihatan dia yang ni kan Aisyah bawa yang ni, buku ni letak dalam ni je. Malas nak bawa beg banyak. Lepas tu ni file appointment dia. Semua appointment dia dalam ni Aisyah letak dalam ni. Macam ni. Lepas tu kat bahagian ni Aisyah letak sabun. Lepas tu dengan bedak dia. Penting plastik. Yang ni pula ada sikat dengan minyak rambut dia. Lepas tu ada dia punya nappy cream. Belah sini Aisyah letak panty liner Aisyah.
Jadi kita zip je. Tu ni untuk beg. Beg dia lah, beg pampers dia. Ada lagi satu beg. Yang ni kira beg mainan dia, mainan yang Asha akan bawa ke hospital untuk entertain dia. Jadi mainan yang Asha akan bawa Busy Cube ni. Jadi sebab dia suka main spinning yang ni. Lepas tu yang ni pun dia suka gigit-gigit. Jadi bagi dia gigit. Sekarang gusi dia tengah gatal, gigi taring nak tumbuh. Lepas tu ball. Ball ni wajib sebab dia memang suka ball. Lepas tu yang ni nanti kita lekat je atas meja. Bagi dia main. Ni boleh pusing. Ni pun ada bunyi. Ni boleh. Banyak lah. Lepas tu ni Wan dengan Atuk pergi haji tahun lepas. Dia belikan dia unta. Dia suka unta ni sebab dia suka dengar. Jadi Asha akan bawa ni untuk jadi dia punya comfort atau shooting punya mainan lah. Yang ni dia suka main juga, gigit ke apa ke. Buku, walaupun dia tak nak berapa belajar tapi kita bawa je buku. Ni sketchbook dengan colour sebab sekarang dia suka colour, main colour-colour. Lepas tu dengan buku lagi, buku learning ABC yang ni jenis besar pula. Jadi ni 2 beg penting lah. Yang ni beg baju, ni beg mainan. Sekejap lagi Aisyah tunjuk beg makanan pula. Okay, untuk beg makanan Aisyah akan bawa susu full cream sebab dia memang minum susu full cream dengan full cream coklat. Lepas tu biskut Tiger Bites ni dengan biskut Tiger biasa ni. Sebab sekarang dia tengah suka makan biskut Tiger. Jadi makanan Aisyah akan bawa besok pagi. Mungkin Aisyah akan bawa pisang, dragon fruit, bubur dan juga yogurt. Jadi tengok besok macam mana. Yang ni akan kemas besok. Untuk persiapan mak-mak pula, kita kena ada purse yang ada IC dengan my kid anak. Lepas tu yang ni pula kira macam beg makeup mini. Lepas solat kita nak apply balik ke. Ni lah dia punya tu. Of course kena ada telekung mini. Lepas tu kita pun kena ada kipas. Yang ni pastikan dah di-charge penuh. Lepas tu kena ada ni wet wipe ni dengan tisu. Sekejap lagi Aisyah akan tambah lagi lah. Sekejap lagi nanti. Minyak angin. Lepas tu stokin anak. Kemudian handphone dengan kabel. Kabel besok pagi lah macam biasa. Handphone pun besok pagi macam biasa. Lepas tu Aisyah akan bawa tudung sarung ni. Kalau standby tudung sarung letak dalam beg baju dia sekejap lagi. Yang ni untuk persiapan mak pula. Untuk persiapan ayah. Ayah dia paling sedih, dia paling simple, dia tak payah fikir apa-apa, dia pakai baju apa yang dia pakai. Jadi mak akan bawa beg ni. Tudung sarung akan letak dalam beg pampers dia. Makanan dah kemas. Jadi ni makanan. Dan ni beg yang akan bawa. Kita tak akan bawa beg file. Tu stroller yang akan dibawa. Budak ni tadi dia tak sahur pun. Dia minum susu je lepas tu dia tidur. Jadi berharap sekarang dia bertahan lah. Jadi ni kita dah mula bergerak. Dia bawa bol.
daftar pukul 7.30. Sekarang baru pukul berapa Rizky? 7.10. Sini. Dah daftar. Sini pula pun tutup. Kena tunggu pukul 8. Distracted dia daripada nak makan. Sebab dia nampak beg makanan dia. Dia tahu tu ada makanan. Dia asyik nak. Jadi kita bagi dia mewarna. Apa ni bentuk tegak? Ini macam ni. So, Resipi nombor first Jadi sekarang tunggu untuk timbang. Cuma dia puasa, risau berat tak naik . Aisyah rasa macam salah, tapi macam betul. Jadinya sekarang kita masih menunggu nombor. Dia dah lapar sangat, dia terpaksa bagi tengok phone. Takut salah je, salah apa orang kata, salah bahagian. Tapi kita tunggu je lah nombor dia naik lagi. Ayah daripada hari tu no comment. Budak pensan kena makan ubat tidur. Sebab sekejap lagi nak habis jambut kulit. Kat tangan tu yang akan diambil. Kat punggung ada juga. Tadi masa datang kita orang ada nampak masjid juga sebelah hospital ni. Jadinya sekejap lagi kemungkinan Razif akan solat dekat situ. je memang pergi solat kat situ pun. Apa masalah kau ni ayat aduh. Jadi Razif akan pergi solat kat situ. Jadi kita suruh Razif review masjid tu macam mana. Kenapa nak kena review pula? Kita tak boleh gatekeep. Kita kena share sekarang. Masalahnya ni apa semua. Kamu pula doktor nak ambil siapa kulit. Risau dia bangun balik daripada tidur. Orange. Okay. Berani Okay. Current price 145. Harga market 23, 22. Ni tahun 2021 punya dah tengok market tadi dalam 203. So offer 50%. 50% kat 50,000 lah. Murah 50,000. Tapi cash lah. Cash bayar cash pun. Sialah. Value for money lah. Ada budak dah bangun. Ni nak pergi rumah bakso pula. Bukan. Update. Barang-barang yang Aisyah packing semalam tak guna pun. Jadinya dia boleh datang bawa pampers macam biasa. Sebab Rizky dia buat prosedur tu kat dalam klinik tu je. Tu ada katil, jadi kita orang duduk kat katil tu. So barang-barang yang Aisyah packing semalam tak berapa digunakan sangat. Jadi itu sahaja.